Jap. Aku nak tanya kau. Buat sampai jadi BSJ. Apa maksud kau buat sampai jadi? Apa pendapat kau untuk netizen kat sini nak tengok? Buat basically macam ni. Kau biasa buat benda separuh jalan kan? Betul tak? Tak, aku buat sampai jadi. Ya ke? Aku tadi kau kata kau nak pergi atas, tiba-tiba separuh jalan kau datang. Baik tertinggal barang tak. Bukan? Aku tak pernah lagi buat separuh jalan. Apa benda aku buat akan aku buat sampai jadi. Dan memang sesuai lah baju ni kau pakai. Sebab benda ni BSG buat sampai apa-apa kita nak buat, kita kena buat sampai habis lah. Okey. Tak kisah apa-apa lah dalam kau nak pergi bersukan ke, main gym ke, kerja kena buat sampai habis. Jangan buat separuh jalan. Buat separuh jalan susah lah, kerja tak settle. Okey. Apa-apa pun kena buat sampai habis. So untuk netizen yang tengok sekarang ni, kenapa kita buat logo kita jatuh. buat sampai jadi? Sebab apa kita nak bagi tahu korang kan, bukan hanya logo saja yang kita tubuhkan, tapi kita memang kita buat sampai jadi. Buat apa pun, bisnes ke, kau berniaga ke, kan, kau tolong orang ke, buat benda tu sampai jadi. Jangan berputus asa selagi kau hidup kat dunia ni. Lagi Syam? Okey, apa-apa pun aku nak ke situ, nak pergi gym. Apa-apa sesuai dengan motor ni lah, buat sampai jadi. Aku pun nak kena buat sampai jadi. Tengok ni, besar ni lengan ni, buat sampai jadi. Okey, aku pun nak pergi event. Dia pergi gym, aku nak pergi event dekat sini. Hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Datang ramai-ramai. Cepat. Sampai pukul 10 malam saja, 12 malam.